Yang berhormat, saya ke soalan yang terakhir untuk sesi jawapan lisan. Dipersilakan Datuk Muhammad Isham bin Muhammad Isa yang berhormat tampil. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Negeri Sembilan Dahulu Khusus Adat Pepatih Minangkabau. Usah tekilan dek desas desus, bijak bertatih dek rindu mengimbau. Soalan tampil nombor 6. Silakan Menteri Sumber Asli dan Lestari Alam. Silakan untuk menjawab. Terima kasih Tok Timbalan Yang Bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tak sempat nak jawab pantun sebab masa dah kurang. Jadi saya terus pergi kepada jawapan. Tuan Pertua, ini kira soalan kali pertama dalam sidang tentang aktiviti pendakian. Sebelum ini tidak ada soalan kepada kementerian berkenaan dengan aktiviti pendakian. So, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tampin atas keprihatinan. Di peringkat Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, menerusi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia ataupun JPSM serta Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perhilitan Semenanjung Malaysia, kita memandang serius aspek keselamatan rekreasi hutan dan aktiviti pendakian di seluruh negara. Berdasarkan rekod Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bagi tempoh 2021 hingga 2025, sebanyak 1,059 kes kemalangan dilaporkan di peringkat kebangsaan yang mencatatkan 63 kes kematian dan 87 kes kecederaan. Bagi memastikan aktiviti rekreasi di hutan simpanan kekal ataupun HSK diurus secara sistematik, JPSM dengan sokongan pembiayaan daripada UNDP, United Nations Development Programme, telah membangunkan Garis Panduan Kebangsaan Penilaian dan Pengurusan Risiko Gunung ataupun Mountain Risk Assessment and Management Guideline ataupun saya katanya MOGRAM yang dijadikan sebagai rujukan teknikal, mitigasi risiko dan pengurusan kapasiti laluan pendakian. Selain itu, JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah yang bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian. Sehingga kini seramai 2,322 orang daripada komuniti setempat termasuk masyarakat orang asli telah ditauliahkan sebagai MGP melalui program pembangunan kemahiran MGP. Kawasan perlindungan di bawah seliaan Jabatan Perhilitan pula memberi fokus kepada penerapan standard antarabangsa sistem pengurusan keselamatan kembara pelancongan ISO 21101-2014 iaitu Adventure Tourism Safety Management System. Piawaian ini diguna pakai untuk kita strukturkan mekanisme pengurusan risiko, tahap kecekapan kaki tangan, prosedur tindakan kecemasan serta penyelenggaraan peralatan dan fasiliti. Langkah ini disokong dengan penguasaan SOP, pendaftaran dan permit masuk di pejabat taman negara yang berkaitan bagi tujuan rekod keselamatan dan kawalan had tampung aktiviti. Mekanisme mitigasi risiko ini diperkukuhkan lagi dengan mewajibkan saringan kesihatan awal pendaki melalui perakuan kesihatan untuk memastikan tahap fizikal mereka bersesuaian dengan grade kesukaran rentis ataupun trek pendakian yang diterokai. Di samping itu, penguasaan khidmat pemandu pelancong alam semula jadi bertauliah, taklimat keselamatan mandatory, program latihan kesedaran awam kepada penggiat pelancongan serta penutupan sementara laluan semasa musim monsun timur laut ataupun musim hujan turut dilaksanakan secara berterusan. Komitmen ini juga terus diperkukuhkan menerusi kerjasama strategik bersama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dan juga para penggiat industri untuk memupuk kesedaran dan tanggungjawab bersama supaya ekosistem pendakian negara kekal, selamat dan lestari. Terima kasih. Sebentar Yang Berhormat. Yang Berhormat Jelebu dan Yang Berhormat Semerung. Yang Berhormat Tampin, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum itu saya nak mengalu-alukan kehadiran guru-guru dan pelajar-pelajar SMK St. Andrew Bakri ke Dewan Rakyat.
Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kebelakang ini trend hiking ataupun mendaki sedang meningkat dengan mendadak. Hal ini juga telah menyebabkan berlakunya lonjakan kes pendaki sesat. Soalan saya, adakah kementerian bercadang untuk membangunkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital bagi memantau aktiviti pendakian secara sistematik? Dan adakah kementerian memikirkan untuk menambah baik kemahiran serta kebajikan malim gunung bagi mengelak daripada kejadian yang tidak diingini berulang? Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Timbalan Pertua. Terima kasih Tampin atas soalan tambahan tadi. Benar, kita lihat bahawa pada kebelakangan ini memang trend hiking atau mendaki itu sedang meningkat dengan mendadak. Mungkin ada kalangan ahli parlimen kita pun juga sama, ya, terlibat dalam hiking, trailing dan sebagainya, yang kami fikir adalah suatu yang baik, tapi pada masa yang sama mesti ada kaedah-kaedah kawalan keselamatan kerana safety first. Itu safety first adalah sangat penting. Tok Timbalan Yang Bertua, pada masa ini aktiviti pendakian dari segi pendaftarannya, terutama di kawasan hutan simpan kekal, kita laksanakan sama ada secara manual atau melalui platform dalam talian yang diuruskan oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Perkara ini selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan permit memasuki hutan simpan kekal. Kementerian berpandangan bahawa cadangan untuk mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital di peringkat nasional adalah satu inisiatif yang berpotensi untuk kita memperkukuhkan aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti pendakian. Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan, serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan. Untuk makluman ahli-ahli Dewan juga, pada masa yang sama, Kementerian melalui JPSM, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, dengan kerjasama Agensi Angkasa Malaysia, MAISA, sedang membangunkan sistem pengurusan trek pendakian. Sistem pengurusan trek pendakian yang berasaskan teknologi geospatial, sistem maklumat geografi ataupun GIS, dan pendirian jauh remote sensing. Sistem ini akan menyokong pemetaan dan pemantauan laluan pendakian, pengurusan maklumat trek secara berpusat, serta meningkatkan keupayaan operasi SAR melalui analisis spasial yang lebih tepat dan komprehensif. Berhubung aspek kemahiran dan kebajikan malim gunung atau pemandu pelancong alam semula jadi, Kementerian sememangnya memberi perhatian serius kerana mereka merupakan barisan hadapan dalam memastikan keselamatan pendaki. Ada pelbagai program yang dilaksanakan, program latihan persijilan yang dilakukan secara berkala yang meliputi aspek-aspek keselamatan pendakian, pengurusan risiko, pertolongan cemas, ikhtiar hidup serta kemahiran mencari dan menyelamat. Selain itu, Kementerian juga sentiasa bekerjasama dengan pihak berkepentingan termasuk kerajaan negeri untuk memastikan supaya kita meneliti langkah-langkah penambahbaikan. Selain daripada kerajaan negeri, pengusaha rekreasi, persatuan-persatuan juga kita lakukan kerjasama. Kita lihat dari segi penambahbaikan kebajikan, kompetensi, profesionalisme malim gunung agar peranan mereka ini terus diperkasakan selaras dengan peningkatan aktiviti pendakian dan ekopelancongan negara. Dan pendekatan ini penting untuk kita memastikan keselamatan pendaki terus dipertingkatkan di samping kita mengurangkan risiko kejadian tidak diingini daripada berulang pada masa hadapan. Suka saya sebutkan di sini, Datuk Timbalan Yang Bertua, sebenarnya kita faham ada trend yang meningkat sekarang untuk melaksanakan aktiviti rekreasi di gunung. Dan ini tidak boleh terlampau juga disekat dengan pelbagai cara. Tetapi amat penting sebagaimana yang saya sebut pada awal tadi, safety first. Kerana sudah ada insiden yang berlaku di mana ada yang hilang kemudian ditemui, ada yang hilang tidak dijumpai, ada yang hilang ditemui meninggal. Jadi perkara-perkara macam ini memang diambil serius oleh pihak kementerian dan sudah tentu kita mohon kerjasama daripada semua pihak. Sama ada daripada pihak agensi-agensi yang terlibat maupun daripada persatuan-persatuan dan individu-individu yang gemar untuk mendaki, tapi ambillah langkah-langkah pencegahan yang lebih awal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu perkara lagi. Mungkin boleh libatkan sumber manusia tempatan.
insiden di Perak tu, di Tapah tu. Ya. Ya, kalau katakan orang asli yang terlibat untuk menyelesaikan tu sebagai malim gunung, fikir-fikirkan. Ya. Berikut, saya persilakan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Temeloh. Terima kasih, Speaker. Soalan tambahan saya adalah, adakah kementerian mempunyai pelan khusus bagi mengimbangi pembangunan sektor pelancongan, pendakian dengan usaha pemeliharaan biodiversiti di kawasan gunung, dan adakah kerajaan bercadang memperkenalkan mekanisme kota atau permit yang lebih ketat bagi melindungi biodiversiti dan mengurangkan impak terhadap kawasan sensitif alam sekitar. Okay, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Temerloh. Dari segi keseimbangan antara pembangunan dan juga dengan pemeliharaan hutan, ini adalah perkara yang diberikan penekanan oleh pihak kementerian. Benar, kita memberikan kebenaran supaya diadakan hiking kerana ianya juga sebenarnya dari segi memelihara biodiversiti, menerima ataupun melihat nikmat daripada alam. Itu satu perkara yang saya rasa juga tidak kurang pentingnya, sangat penting juga. Tapi pada masa yang sama, balik kepada asalnya ialah kita mahu melihat tentang keselamatan. Dan oleh kerana itu, di peringkat kementerian, di peringkat agensi-agensi berkenaan, mesti ada kaedah-kaedah untuk memastikan adanya pertimbangan berat yang diberikan kepada piawaian-piawaian yang disebutkan. So, sebagaimana juga dalam akta-akta yang kita telah ada berkenaan dengan biodiversiti, penjagaan, itu semua adalah perkara-perkara yang mesti diambil berat oleh semua agensi-agensi maupun oleh persatuan-persatuan. Saya harap insya-Allah apabila adanya perkara yang insiden yang berlaku begini, dianya ada memberi beberapa pengajaran penting lah. Yang pertama ialah safety first. Tapi yang kedua juga adalah untuk menghargai alam. Dan yang ketiga untuk sama-sama ambil tanggungjawab untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih lestari. Dan insya-Allah apabila kita ada pengenalan yang lebih baik, penerangan yang lebih baik, maka kemampuan ini dapat juga dilaksanakan oleh semua pihak dan boleh menjamin kelestarian alam di samping untuk memastikan supaya kita menjaga keselamatan. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan.